ikut-ikut sama-sama. Itu tak sengaja. Awak dah Saya pun tak sengaja, Nabila. Silap saya sebabnya ego dan tak terus on the spot minta maaf. So harapnya kejadian macam tu tak akan berulang lagi. Ever ambitious, L for luar biasa, Y for yes girl, tak pernah putus asa. I for artist, N for next level diva, I for Aliana, yeah nama dia. Sing it loud, A-L-Y-A-N-A. Hi gang, welcome back to my YouTube channel Aliana Suhaimi. So untuk konten kali ni sepatutnya konten like outdoor, spend RM50, RM50 at Eco Shop untuk penuhkan mini freezer. But konten tu gone wrong. So mesti korang pelik kenapa Ain tak ada dengan saya. Saya akan explain, tapi korang kena tengok dulu apa yang terjadi sebenarnya. Bina benuk. Mana nak tahu dia tu? Alah dia. Berharap ke gampang. Dia makan tombol tu semalam. Saya punya ni dah melanggar 17 kosong. Kosong deposit. Boleh ambil terus. Kita bayar. Bulannya 100 je. 17. Ambil lah. Awak bayar. Saya bayar. Bulan-bulan. Hekmu. Aku punya phone tak habis lagi. Awak nak belikan iPhone lambat. Pas so bayar je lah 100. Lepas tu 100. Lepas tu nanti 100. Saya dah ambil dah. Tak nak aku. Awak ambil aku 18. tampar sikit je. Mengajuk seharian tak makan. Dia ni malang kena tampar sikit je. Mengajuk. Seharian tak ajak makan. Dah Aku lah. kisah aku makan ke tak? Cepatlah awak ikut. Dah Awak lah intro je, Mat. Awak kita kena isi minyak ah. Sebab apa? Tengok matahari lawa gini. cepatlah. Lawa. Ha. Cepat. Sekarang kita mau balik kerja. Kita orang shift morning. So sekarang baru pukul 6.25. So konten yang kita akan buat hari ni adalah konten penuhkan peti. Penuhkan peti ais Apa dengan kata? jajan. Apa kata kita buat limit Limit apa? Berapa ringgit? RM50 je. RM50 dapat barang apa zaman sekarang ni? Banyak. Awak janganlah. Tak nak penuhkan peti bazir. ais kecil je lah. Mini peti ais. Yelah, dah salah RM50 je. Kau nak 100 nak pergi mana? Dapat 19 barang. Ya. Penuh ke? Tak penuh kot. RM50. Boleh lah, boleh lah. Kita spend hanya RM50 sahaja. So, jomlah gerak. 6.53 dah. 7 dah. Dan yang aku sombong sangat yang tak nak makan langsung. Kenapa? Awak lah yang kena ajak. Aku kena ajak. Yang awak yang diam tak nak bercakap dengan saya, kenapa? Sebab awak tampar saya lah. Yang kau duk ketuk aku hari-hari tu, ada aku merajuk beria ke sampai tak ajak makan? Hah? Tak jawab, tak makan lah kau. Itu tak sengaja. Awak dah Saya pun tak sengaja, Nabila. Isu dia malam sebelum video ni dipost, saya ada post satu konten unboxing cat climbing. Waktu tu, malam tu sebelum post tu, saya edit video. Tu Ain ni kacau lah. Jadi saya tak suka bila saya tengah buat kerja ni diganggu. Jadi saya tertampar muka dia. Alah, macam tu je. Biasalah kalau orang kata macam
kita sentuh sikit kita terkejut kan. Orang kata melatah. Tangan kita ni jari laju. Macam tu. Jadi terpukul lah. Tak sengaja. Sama juga dia pun ada je sebelum ni tak sengaja terpukul, tapi dia terus minta maaf Lepas kejadian tu kita orang balik rumah terus maghrib dulu. Sebab dah pukul 7 lebih dah nak maghrib. Lepas pada maghrib kita orang keluar, baru start konten. A few moments later. So kita dah sampai di kedai RM2 berdekatan dengan rumah kami. So konten hari ni, macam cakap tadi, kita akan spend RM50. Dengan RM50 ni kita akan beli barang-barang yang akan memenuhi peti lah. Peti tu kecil je. So dalam biasalah korang akan tengok lah nanti ada peti kat rumah nanti. So let's go. Oh ya ni sedap. Ni berapa? RM2.60 satu. Ini Ini dah berapa ringgit dah total. Sebab kita kena guna RM50 je. Ada barang salina. Ada air RM5, RM4 dulu kan. Satu dulu. Empat, RM6. yang RM2.60 ada berapa barang? RM6 ada 4 barang. Ada 4 barang. RM4. Tadi RM22. Yang ni RM2.60 juga. RM6 juga. 4, 5, 6, 7. So 7 lah barang ni kan. So RM18.20. Apa ni? 18 pas Apa total semua? tambah dengan 22. So 40. So lagi RM10 lagi. So banyak lah barang dengan menggunakan bawah pada RM50. Ya je, dia beli RM50. Rakyat tu semalam beli yang tu. Alright, so kita dah selesai beli semua barang ni. So tadi kita bajet dalam RM50. So kalau tengok dekat video nanti akan dekat video klip tu RM53. So dia terlebih sebab kita tambah ini dan juga beg. So total kalau ikutkan memang tak sampai pun RM50, dalam RM40 lebih. So dia ada 2 barang yang bukan makanan. So jadi lebih daripada RM50. So now, ini lah peti yang kita cakap tadi. So yang ni macam sesuai lah untuk setakat isi air. Isi air, so dia boleh isi untuk jeli-jeli. Yang mungkin kat tepi ni pun boleh isi air. So let's go.
So the conclusion is, untuk I'm Nabila, saya minta maaf, silap saya sebabnya ego dan tak terus on the spot minta maaf. So harapnya kejadian macam tu tak akan berulang lagi. Betapa sedihnya hidung saya. Tak apalah. Okay, itu saja konten kita pada hari ini. Kita punya peti pun dah penuh. So yang ni mungkin ada benda-benda yang next time kalau kita nak refill, kita tahulah barang apa yang tak masuk. Sebab ni first time untuk kita refill peti. So yang nanti kita mungkin kena boleh letak lagi kat sini botol, air botol atas ni mungkin kalau kena beli sikit kot untuk hadang ni ada kot dalam TikTok ataupun Shopee. So itu saja konten kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan jangan lupa tekan loceng untuk dapat notifikasi daripada YouTube kita. Bye bye. Assalamualaikum. Saya agak dah macam effort saya akan nangis saya nak cakap macam-macam. Betapa sedihnya hidung saya.